Okey. Jadinya untuk tukar design daripada item pada kategori di booking form, macam ni kita pergi dekat tengok dulu, kita tengok mini site kita macam ni. Dan kalau kita pergi dekat bahagian offers ni, kemudian kita pergi dekat macam dry cleaning ni. Okay, macam mana nak buat supaya dia ada sedikit design lah dekat atas ni kan, dan seterusnya lah. Okay, untuk tu kita boleh guna cara macam ni sekejap kan. Okay. So kita pergi ke price list. Kemudian kita pergi ke make sure yang ni dia jadi colour kuning, edit single row. Dan tekan saja pada item yang berkategori dry clean tadi. Yang ni contohnya lah. Dan scroll ke bawah dan tekan sini edit dry clean description ni. Okay. Yang ni kan contohnya katakanlah saya padam semua dulu lah. Okay. Lepas tu cara nak buat adalah kita tekan pada butang template ni. Kemudian nak mudah ni kita masukkanlah dulu sini. Kita buat dulu yang atas ni. Itulah top section of a dry cleaning items page. Yang ni sebenarnya boleh lah kalau nak buat apa-apa kan. Tapi kalau ini saya biar kosong sajalah. Sekarang ni just nak tunjuk contoh saja. Tekan generate AI draft. Okay. So dia keluar something like this. Okay. Kemudian kita tekan je lah. Okay lah kan. Add new subsection. So okay, macam ni lah. Lebih kurang kan. Kemudian kita tekan boleh tekan save display je. Cuma ni yang ni kosong untuk buat background bawah tu kan. Kalau buat guna AI tu dia tak boleh nak buat background kat bawah yang akan capture seluruh page. Untuk tu saya nak buat macam ni. Saya buat lagi satu, tekan balik pada template. Kemudian saya tekan lagi sini add new subsection. Tapi kali ni saya tak buat AI generated ni. Tapi saya pilih katakanlah saya pilih je empty. Okay. Kalau saya tak nak usi apa pun, saya just nak tukar background je. Saya tekan sini, more background options. Okay, kemudian saya nak ubah background sikit lah. Jadinya saya katalah saya nak buat putih atas putih. Lepas tu saya nak buat bawah dia apa. Kalau saya nak buat bawah dia ni color biru kan. Biru lah contohnya lah. Kemudian saya nak buat dia jadi style nombor 6. Tak nak lah, style nombor 7. Style nombor 8. Okay lah macam ni kan. So macam faded daripada putih, fade kepada biru. So macam dah okay. Saya tekan je add new subsection. Saya tekan je save display. Okay. So bila macam ni, kita tekan pada see booking form ni. Dia akan jadi macam ni lah. Yang ni tadi yang atas, description atas. So bawah tu dia akan jadi macam ni lah, fade. Dia akan cover, tadi background tadi dia akan cover keseluruhan item tadi. Keseluruhan item list ni lah. Okay. Yang item list ni pula, kalau kita tengok ni dia akan ada yang macam besar kecil kan. Okay, macam ni dia besar, macam ni dia kecil. Okay, yang ni sebab yang kita buat dia featured and then big macam ni kan. Dari wedding dress ni. Saya balik ke settings, price list. Katakanlah wedding dress tu saya tak nak pun dia jadi besar macam tu kan. Wedding dress yang ni, saya tak nak dia besar sangat lah. Saya nak dia biasa je. Yang ni buat featured normal je, confirm. Ataupun kalau saya nak tukar dia punya susunan ni, saya nak wedding dress ni duduk paling kiri atas sekali kan. Saya tukarlah ni, saya buat sini, tekan bahagian advance. Bahagian position ni saya buat 1. Confirm. Okay, jadi saya refresh balik kat bahagian page ni. Dia akan jadi di sini, dia akan duduk nombor 1. Dan seterusnya lah. Yang ni sebabnya dia, jadi size pun dah sama lah. Dia dah tak jadi besar lah. Sebabnya kita buat feature biasa, bukannya feature big. So macam tu lah. So yang ni kalau dekat dalam desktop, kalau dekat handphone macam ni lah. Sekejap saya tengok, saya tunjuk. Handphone, macam ni lebih kurang lah. Kan kena refresh sekejap, baru dia betulkan balik. Sekejap ni tak muat, kecil sangat ni. So gini lah dia akan jadi. Tapi biasanya dia akan jadi 2 line lah, ikut size handphone. Size handphone ni dia tak cover betul.
So gitulah nanti dia akan jadi 2 line. Itu sajalah caranya, simple lah.